Ada beberapa cas yang dikenakan bila anda pilih untuk dapatkan emas public gold untuk anda simpan sendiri, sama ada beli yang melalui physical outright purchase atau melalui pengeluaran dari akaun EmasGap. Cas yang pertama adalah cas gold premium atau kata mudahnya kos upah emas. Cas gold premium berbeza mengikut item emas yang anda pilih. Contohnya gold bar 10 gram, gold premium adalah RM15. Gold bar 100 gram, gold premium adalah RM70 dan gold bar 1 kilogram, gold premium adalah RM250. Cas yang kedua adalah kos penghantaran yang menggunakan pos berinsurans dari kilang public gold ke alamat anda bagi item yang berat di bawah 22 gram. Bermula 1 April 2025, kos penghantaran adalah daripada RM10 hingga RM25 untuk Semenanjung dan RM20 hingga RM35 bagi Sabah dan Sarawak bergantung kepada saiz emas. Bagi emas yang lebih berat dari 22 gram, tiada cas penghantaran yang dikenakan kerana item tersebut perlu diambil di mana-mana cawangan public gold pilihan anda selepas penetapan temujanji. Cas yang ketiga adalah EPP Premium bagi yang memilih untuk membuat belian menggunakan Easy Payment Purchase. Cas EPP Premium juga bergantung kepada item yang dipilih, yang dikenakan semasa anda membuat bayaran yang pertama. Semua harga emas public gold dipaparkan di website dan juga di apps public gold. Anda boleh berdaftar sebagai ahli dan menyimpan di akaun Gap tanpa sebarang cas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.